Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini kita akan bincangkan tentang pentingnya silaturahim dan memaafkan. Kenapa pentingnya silaturahim? Yang pertama adalah untuk kita memudahkan urusan kita dengan orang lain. Jadi dalam urusan kita, terutamanya bila bekerja, sesama kawan-kawan staf di Farmuar Niaga ni ataupun di mana-mana sahaja, kita memerlukan orang. Kita tak boleh buat seorang sebenarnya. Jadi silaturahim ni antara sesama kawan-kawan ataupun keluarga ataupun orang luar amat memudahkan kita, dan yang keduanya kita boleh mendapat ganjaran pahala. Lagi-lagi di dalam bulan Ramadan ini kita bincangkan tentang pentingnya silaturahim ini, akan berganda lagi kita punya pahala. Iaitu bila kita dalam tekanan bekerja, tekanan hidup, kadang-kadang kita boleh terlepas cakap dengan kawan-kawan kita, tapi kawan kita pula interpret cara salah. Alah, dia ni dah buat aku, kenapa cakap aku macam ni? Bila kita dah berlaku macam tu, kita tenung balik, alamak, aku tersalah cakap ni. Okey, aku minta maaf. So maksudnya kita perlu segera meminta maaf kepada kawan-kawan kita yang bila kita dah terlepas cakap, provokasi ke ataupun lawak jenaka yang membuatkan orang lain terasa dengan kita. Jadi jangan kita simpan lama-lama. Bila kita rasa kita dah buat salah, cepat-cepat kita memohon maaf dengan kawan kita. Kadang-kadang bila berlakunya bergaduhan sesama kawan boleh menyebabkan terputusnya silaturahim. Dan jika kita tidak betulkan selama dalam masa, tak silap saya lah, dalam masa 3 hari, akan menyebabkan amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian.